Hey guys, so sekarang ni kita nak tahu pengalaman seram daripada Anik dan Siti. So sekarang ni Siti, pengalaman seram apa? Pengalaman seram okey macam ni. Sewaktu kita orang sedang gagap sebab terlalu takut. Sewaktu kita orang tengah buat penggambaran kita orang di Janda Baik, tempat tu memang sunyi tau. So kita orang akan tidur ramai-ramai dalam satu rumah. Semua kru adalah. And then bangun-bangun pagi, sewaktu Siti dah pergi ke tandas, Siti nampak bayangan, kekasih bayangan, iaitu Anik. Tak seram sebenarnya, dia kisah cinta. So sweet. So sekarang ni kita nak tahu pengalaman seram untuk Anik. Kita tengok sweet kita. Okey, pengalaman seram Anik pada suatu hari ni sama juga dengan dia. Sebab Anik kita masa tu kita orang shoot untuk sekali lagi kita kembali juga di Janda Baik. Pada satu malam ni kita tengah shoot, and then scene tu tak patut ada Siti. Tiba-tiba ada dia pakai bedak sejuk. Dia terkejut satu kru. Semua terkejut Itu paling seram. Itu benda paling seram. Yeah. Sekarang ni benda sebenarnya bukan seram tau. Benda ni kita nak tahu sama ada apa pendapat korang. Korang rasa benda ni tak sweet atau sweet? Sweet. Sweet.